Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni saya sibuk, anda sibuk. Right, jadi kita cuba yang paling baik untuk bagi setup. So bila kita sibuk, kita nak masuk entry, kita kadang-kadang rakan-rakan kita takut. Jadi saya cuba untuk buat setup scalper. Setup scalper ni menggunakan Ichimoku. Tengok line merah, duduk je dekat atas sell, duduk dekat bawah buy. Right, cuma anda kena tengok time frame besar dulu. Lepas tu hari tu fokus nak apa. Kalau time frame besar tu kata buy, fokus buy je lah. Tengok kedudukan time frame besar tu kat mana. Lepas tu kita turun time frame. Kita boleh scalper 1 minit, 5 minit, 15 minit. Right, tengok line merah. Sebab saya dah setting dah Ichimoku ni. Dan line merah itu bersilang dengan hitam, dia adalah confirmation buy. Tapi kita nak membeli bawah sikit price supaya kita lega kat mana nak zero float. Jadi kita tengok line merah. Lepas tu kita tengok dia buka pula. Buka dia menentukan merah menentukan dia jatuh, hijau menentukan dia sedang nak fly, sedang nak naik lah. Right, so kalau anda dah dapat setup ni, anda dah buat profit dengan setup ni, tolong bagi testimoni. Saya saran sangat-sangat tolong menggunakan link toyopit.com/hfm. Dekat situ anda boleh masuk. Kalau anda dah ada account dengan HFM, anda boleh tanyalah tujuan pembelajaran. Right, saya nak test menggunakan broker HFM daripada link Toyopit. So saya sibuk, anda sibuk. Setiap hari saya cari scalper yang boleh bantu rakan-rakan saya. Dan ni antara scalper yang saya rasa saya tenang. Scalper ni saya trade di AUD USD profit. Trade dekat mana pun saya dah nampak dah perjalanan dia juga profit. Kecilkan time frame, dah nampak dah perjalanan dia dekat mana. Right, jadi saya rasa macam senang sangat nak buat mesin chop duit dalam scalper, dalam broker HFM ni. Jadi saya nak anda guna broker HFM ni menggunakan link yang saya bagi dan buat profit. Right, boleh bermula dengan RM100, RM50. Setup masuk kepada Sen account, create Sen account, leverage 1:500. Itu saya buat lah sekarang. Ada orang boleh buat 1:1000. Dan setiap kali dia profit, saya withdraw dulu. Contohnya saya masuk $10, right, dapat $30-40, withdraw dulu. Lepas tu masuk lagi. Right, sebab saya kontrol saya punya emosi. Saya punya target simple, satu hari RM200 extra daripada trade. Selepas anda dah dapat momentum ni, anda boleh buat RM1,000, RM2,000. Tukar saja dia punya amount, konsep. Right, so saya sarankan anda belajar dulu daripada video yang seterusnya ni. Right, stay tune, video seterusnya dia auto. Link ini adalah link rahsia. Right, tolong simpan link ni untuk bantu lagi rakan-rakan yang lain bersama dengan toyopit.com. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak pergi setup. So inilah antara setup yang saya rasa kalau ramai orang faham setup ni dalam Toyopit, saya rasa adalah antara rakan yang sangat berpuas hati dengan setup ni. Right, setup ni saya panggil setup Ichimoku. Right, so saya gabungkan RSI dan Ichimoku. So saya cuba untuk buka sini. So ni adalah RSI, ini adalah Ichimoku. RSI dengan Ichimoku yang lain, so saya menggunakan moving average. Right, yang dalam pembelajaran dalam tahun lepas-lepas apa semua tu, anda mungkin dah expert. Inilah pembelajaran expert dalam Ichimoku. Saya hanya menggunakan account Sen saja dalam ni. Right, setiap $6 keluar, jadikan dia $20, $30. Lepas tu saya tukarkan dia kepada setup yang lain. Right, maknanya setup yang lebih besar lah. So ni adalah setup yang mana anda kena tengok kat sini. Saya masukkan dia 14, tapi saya tak gunakan dia. Maksudnya 14 ni sepatutnya dia akan ada warna biru lah macam ni.
Right. So dia akan ada lah dia punya price, harga warna biru. 14 ni belum orang kata harga yang ada orang gunakan 14, tapi saya tak gunakan 14. Saya menggunakan harga yang lebih tepat. Jadi 14 ini saya matikan dia. So macam ni saya matikan dia. Sebabkan ni adalah template warna putih. Jadi saya index ini saya putihkan dia. Kalau hitam, hitamkan dia. So saya hanya ambil Ichimoku saja. Right. Ini adalah setup yang mana H4. Sebab saya tak nak pening, saya ambil di sini. Atau saya ambil selepas dia 15 pergi ke 30. Ini adalah confirmation tempat dia ambil. So maknanya ambil di sini dan ambil di sini. Right. So sekarang harga ini telah lepas trend line. Harga ini telah naik macam nak. So saya dah zero float. Harga ini cuba untuk jatuh. Tapi saya target harga ini akan naik lagi. Mencari line yang saya telah buat ini. So itulah harga yang akan pergi. Kalau saya nak layer ketika ni menghampiri pukul 9 saya akan layer lagi. Right. So itulah dia. Saya ambil setup Ichimoku. Okay. Dalam setup Ichimoku, ramai orang tak faham setup ni. Saya memperbetulkan je setup ni. Ada banyak orang buat macam-macam setup. Tapi saya hanya ambil, tukarkan dia menjadi satu. Maintain 26, maintain 52. Fitkan dia. Jadikan dia yang ni warna macam ni. Hitam, hijau, merah. Tapi saya tak tengok yang inilah, ada orang dia tengok yang ni. Saya hanya tengok down ini. Right. Down ni dan yang ini. Down ini bila dia bersilang saja dengan ni, dia ni duduk pada harga bawah daripada 10. Right. Dia bersilang saja, dia naik, dia bersilang saja dengan yang ni. Maknanya dia akan naik lebih jauh. Nak faham ni simple je. Secara teknikal dia, ramai orang tak faham teknikal ni Ichimoku ni. Saya letakkan dia di dalam level 14. Sebab bila kita letak dalam level 14, kita akan nampak. So bila kita kecilkan, right, ini adalah level buy. Ini adalah level buy. So dalam Python untuk crypto, saya tengah setupkan Ichimoku dia buy bila terkeluar dan bila merah itu touch 10. Dan second yang akan lebih gempak lagi dia naik, dia akan ada di sini. Bila merah itu bersilang dengan hitam, dia akan naik lagi. So ni level yang dia akan pergilah. Untuk Audi USD 4 hours chart. So tenang, setup ni tenang. Alright. Lagi satu, merah. Tadi saya cakap saya tak tengok dulu. Right? Saya tengok merah. So bila merah, dia sedang nak bertukar menjadi hijau tu. Merah tu duduk di bawah. Dia nak bertukar menjadi hijau. Di sini akan jadi warna hijau. Saya cuba untuk tukarkan dia. Di sini nanti dia akan menjadi warna hijau. Right. Mungkin. Right. Warna hijau lah. So dia sebenarnya adalah tempat kita layer lagi. Sebab dia nak buka hijau. H4 tu nak buka hijau. Kalau kita tengok dekat H1, dia dah buka hijau tu.
Right? So dia dah buka hijau. Dia baru duduk pada harga 30. Kurang-kurang 50%. Maknanya kurang-kurang 50% ada lagi layer kat atas ni. Ada lagi layer kat atas ni. Alright. So kalau kita masuk setup ni, kita akan buat macam ni je lah. Kalau ini adalah menggunakan Meta 5, Meta 5, kita boleh close satu button je. Tapi ni saya dah menggunakan Meta 4. Saya kena close satu-satu lah. Okay. So kalau kita nak besarkan sikit, tak semua. Okay. Pada pukul 9 price ini, right, pada pukul 9 price ini akan terbang lagi. Nampak? Dia daripada 1 tadi dia akan turun. So dia akan bounce dekat situ saja, bounce dekat situ saja. Jadi nanti dia akan bounce terbang ke atas. Kerana ni dia adalah price harga yang dia nak jatuh. Okay. Kenapa saya cakap price harga yang dia nak jatuh? Alright, itu saja cukup. Sebab dia tidak boleh lepas price. Macam mana pun dia akan terbang naik ke atas. Sebab saya ambil H4. Right, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pum dia akan terbang ke atas. Ini adalah level-level yang saya akan naik. Sebab dia tak boleh beat harga sebelah. Dan pada day 1 ini, candle ini dia akan terbang. Right? Candle ini dia akan terbang. Kerana dia sedang nak beat. Merah tu nak bersilang dah kat situ. Price itu dah duduk pada pukul 9. Right? Pada pukul 9. Kalau kita turun lagi, nak fahamkan dia. Frame 30 minit. Alright, dia dah duduk pada harga yang memang dia nak terbang. Dia duduk harga yang dia nak terbang. 15 minit. PC lah tengok 15 minit. Alright, so harga dia nak jatuh dulu 5 minit, 30 minit, dia nak swing ke atas lagi. So saya target dia akan berada di atas price ni. So H1 nak menunjukkan dia nak pergi di sini. Nanti stay tune, kita akan record video ni, kita akan edit. Sekarang pukul 8.42, nanti kita akan go through dia, price dia akan terbang. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi video ni untuk kita pembelajaran sebelum kita tunggu dia nak profit. So sekarang tadi kita cakap merah ini duduk di sini. Dia nak curve cari hitam ini. Inilah di 1 minit. Ini scalping 1 minit. So that's why kita sedang membina robot untuk di MT4 dan di dalam Python untuk Ichimoku khas scalping 1 minit di Ichimoku. So kalau kita kat sini sepatutnya kita tak nak floating, kita layerkan dekat sini lah, tunggu dekat sini 1 minit ini kita buy lagi. Kalau kat situ lah. Tapi saya dah start buy layer dah dekat bawah. Nampak tadi saya dah kat atas tu dah akan ada layer untuk itu under profit. So kita tunggu sikit lagi masa dia akan terbang dekat atas ni. Sekarang dia kena lepas 15 dulu. So bila dia lepas 15 bermakna dia sedang under profit dekat bahagian atas tersebut. Dan dia lepas saja line merah, dia akan mencari line. Lepas line merah, dia akan mencari line biru. Sini semua dah ada profit lah.
Selepas line biru, dia akan mencari line warna hijau ni balik. Bollinger Band yang di atas. So kita tunggu Bollinger Band yang di atas itu. Dan untuk 1 minit ini dia ada satu price harga. Ada satu line merah hijau yang lebih tepat dia adalah di sini. Right. So inilah level price yang dia nak pergi. So saya akan cut off level price di situ, atau sebelum level price ini harga ini akan bounce jatuh balik. So saya ambil di satu price harga compression dia panggil, right. So harga yang memang okey untuk kita ambil adalah di bahagian sini. Dekat bahagian sini ni. Inilah level yang mana level dia akan sampai. So stay tune untuk level seterusnya. Saya ceritakan 1 minit ni kerana saya nak nampakkan anda scalping 1 minit ni adalah tempat yang sangat-sangat baik. Right, dia bounce dulu, selepas itu dia akan terbang lagi ke atas. Right. Kalau kita nak ambil satu price harga yang sangat tepat, apabila dia cross saja warna merah ini menjadi hijau, itu adalah level buy. Tapi saya mengambil awal kerana saya nak dia terbang ke atas. Right. So di sini saya boleh layer lagi, tak ada masalah. Saya masih lagi profit. Nampak? Saya layer 1% kat atas ni. Dekat atas ni saya buat 10. Dia 0.10. Kat bawah ni 111. Dia fly naik ke atas. Dia ada equity tu. Equity tu akan tampung saya punya. Okay. Dan kita tunggu lagi. Okay. Assalamualaikum. Sambung lagi sepat pada pukul 9 pagi. 9.3 pagi. 3 minit pagi. Dia harga dah lepas dah. So kat sini dia akan bounce sikit sebelum dia pergi lebih jauh lah. So kita target dia akan pergi melepasi daripada target yang kita target. Alright, kalau kita tengok kat sini dah under profit semua. Dah under profit. Cuma kita nak pastikan yang kita buy pada harga 11 ni, kita kalau boleh kita nak reward dia 100 lah kat sini. Right? Ataupun 50 pun dah boleh ambil sikit, dan yang lain tu biarkan dia terbang. Right? So dalam Sen account, right, ni dah menghasilkan $1. Modal kita $6 real account, right? Tapi dia Sen account, modal kita $6, kita dah boleh jadikan dia, right, $1 satu trade, dan kita akan nak pastikan dia 1000 point yang pertama, maknanya dia ada $10. Yang account ni kita target dia adalah 5000 point kita target. Right. So bermain daripada account kecil, lepas tu kita jadikan dia account besar. Jadi kalau boleh kita nak dia bot and jalan lepas ni. So, stay tune untuk info yang lain. Sekian, kita tunggu lagi setup yang lain, right? Ataupun setup ini kita tunggu dulu. Okay, so sambil memandu ni saya telah tengok dia dah terbang 30 minit dah terbang, 4 jam lagi sikit dia nak terbang naik ke atas. 1 jam sudah terbang ke? Belum lagi. Jadi 30 minit ni dah cukup baik lah Dia duduk pada satu harga yang mana harga dia dah jadi $8 lebih, 869 USD. Kalau ekonomi US dollar, dengan modal 600 kita dah dapat satu setup, yang setup tu bagi kita $1,400. So that's why saya cakap setup ni padu setup ni padu. So santai-santai, kita tengah tunggu sikit lagi, ada sikit je lagi sebelum dia betul-betul nak closing. Okay, Assalamualaikum. Ternyata Sony bukti macam mana kita nak trade menggunakan Sen account untuk buat hari-hari 100 ke 200 ringgit. Tak cari orang, duduk untuk belajar buat trading. So ni setup yang ada Bila dia dah naik sikit, kita dah pergi kepada 22. Ada yang tak jadi, tapi banyak yang jadi dekat atas ni lah.
setup ni bila dah faham betul-betul, kita dah tahu betul-betul, tak masuk goal pun boleh, nak masuk goal pun boleh. Right? Contohnya Audi USD ni. So pada saya setup ni paling simple. Okey, jadi itulah video yang telah saya kompailkan. Saya pun dah nak pergi ambil orang tua saya daripada pusat dialisis. Jadi ini salah satu setup yang pada saya paling simple. Saya boleh bantu banyak rakan-rakan. Dan anda yang dah berjaya daripada setup ni, saya sarankan anda bagi testimoni dengan Toyopit. Nanti pas kat saya, untuk kita sebarkan lebih banyak lagi rakan-rakan. Hari ni orang nak duduk rumah, tak nak keluar cari orang ke, tak nak pergi ke sana. Inilah salah satu peluang yang saya bagi. Faham betul-betul, belajar betul-betul, kuasai betul-betul. Saya juga dulu sama seperti anda, MC loss. Bila kita dah faham, kita keluarkan method scalper ni sebab kita nak pastikan lebih ramai rakan-rakan kita berjaya. Bila ramai rakan berjaya, secara automatik ada in and out dalam trading tu, boleh bantu lagi banyak rakan-rakan menjana dan profit dan tenang. Kalau anda dah kena ambil orang tua sakit nanti, bila anda master betul-betul ni, saya percaya anda boleh buat benda ni.